Hadis maudhu'. Banyak lagi yang lain, antaranya yang kedua yang dapat saya sebutkan tentang pakai serban bila sembahyang. Itu meluas juga. Kalau di kampung-kampung ada orang tua tu nak sembahyang dalam keadaan biasa ni biasa, bila nak sembahyang dia pergi ambil, dia pisah, pergi ambil serban tu lilit. Sebab ada kelebihan serban. Setengah-setengah tu bukan setakat tu amalan dia ni. Kalau nak masuk tandas pun, tadi tak pakai kopiah, dia pakai kopiah bila masuk. Ada. Ramai yang macam ni. Jadi apa kelebihannya pula dalam tandas tu? Tadi kalau nak sembahyang, iyalah dia ada hadis. Yang tak ada hadis masuk dalam tandas macam mana pula? Dia ada juga. Sebenarnya dia ada kait dengan hadis juga. Salah gunalah. Jadi antaranya yang menyebutkan kelebihan ini pakai serban itu. Dan kalau dalam kitab Jawharul Mawhub, Al-Jawharul Mawhub tu, kitab lama dahulu, banyak dia ada satu bab. Satu bab pasal ini saja. Apa ni? Salatun bi'imamah tu'dal bi 25 salatan. Wa jumu'atun bi'imamatin tu'dalu 70 jumu'atan. Satu sembahyang dengan pakai serban sama dengan 25 sembahyang. Satu jemaat dengan berserban sama dengan 70 jemaat. Siapa tak mahu macam tu kelebihan? Itu kelebihan besar tu. Sebab itu kita tengok orang tua dulu tak tinggal dia. Kalau kita cakap macam mana tak dengar tu. Dia kata orang yang aku dengar dulu lebih alim daripada kamu. Kamu tak pakai kopiah, tak pakai serban kata dia. Guru dulu pakai serban kata. Dia tak percaya dah kata. Inilah kesan dia tu teruk. Tak usah cakap lah kamu kata alim macam mana, profesor pun dia tak mahu dengar dah. Profesor hadis pun tak mahu. Siapa pun dia tak mahu dah. Sebab bila terkena ini. Sebab nak pahala kan, semua nak pahala. Ini salah guna. Satu lagi, salatun ala kauril imamah ya'dilu thawabuha 'inda Allah ghazwah fi sabilillah. Bahasa dia pun teruk juga, bahasa dia tak apalah. Dia dikatakan hadis tak apalah. Kita ikut sajalah. Satu sembahyang dengan lilit serban, pakai serban, sama pahalanya di sisi Allah dengan satu peperangan di jalan Allah, sama dengan berjihad. Tengok, besar tu pahala. Sebab itulah kita tengok ada orang-orang yang pegang benda macam ni. Lepas tu yang masuk ke tandas tu apa pula? Apa kelebihan? Tak ada tu. Tapi dia faham daripada satu hadis, kiranya kalau masuk dalam tandas itu, syaitan ini mempermain-mainkan kita, syaitan dalam tandas itu. Di lumur yang najis tu ke tubuh kita, termasuk kepala. Jadi kalau tudung tu tak kenalah dia. Dia jadi fahaman macam tu lah. Melucukan. Tak ada dalil, cuma dia buat kesimpulan sendiri. Lepas tu kalau ada dalam hadis sebut, kalau kita baca doa yang diajar oleh Rasulullah SAW itu dalam hadis sebut, syaitan tak nampak kita. Dan kalau dia tak nampak, dia nak lumur macam mana?